Macam mana lah aku boleh terbeli natang ni? Hai gang, jom kita unboxing. Packaging dia agak bagus juga. Dia menggunakan plastik. Kalau tak ada bubble wrap, kau nak jimat bubble wrap tak apa. Janji korang gunalah macam-macam cara kan. Plastik ke, surat khabar ke. Berabuk asal ni. Inilah yang kita mahukan. Tapi berabuk, habislah kotor bilik aku. Baru je vacuum. Kalau kotak ni ada 5 item. Yang pertama, ada nampak tak? Nampak tak? Ada nampak dah kantoi. Sekejap aku keluarkan semualah. Apa yang teruk sangat? Tunjuk je lah, aku malas nak rahsia ni. Ini dia. Sekejap, baru 3. Oh ni yang berabuk tadi tu. Apa pasal lah? Kau main kat pantai ke apa ni? Tengok, berpasir-pasir. Ni character favourite aku masa kecil-kecil tengok kat Exocheria. Apa nama dia? Mata dia baru tepi. Dia yang macam, yang mulut dia asyik macam sedih gitu kan. Apa nama dia? Aku lupa. Sekejap, kita tengok. Oh, yang kuning ni. Yang kuning ni nama dia Scorp. Scorp ke Scoop mata dia macam tu Nampak tak? Mata dia pandang bawah kan. Nampak boleh gerak-gerak macam tu mata dia. Nice lah. Siapa tak pernah tengok Bob the Builder ni, hidup dia sunyi. Yang warna hijau ni, nama dia Rolly. Dia punya boleh kona ke tepi tayar ni? Boleh lah. Kona-kona sikit, tapi tak adalah pusing banyak. Boleh pusing banyak. Tengok macam ketat. Nice lah, detail juga Sebab tayar dia kalau kau nampak ada bulat-bulat hitam tu, itu bukan skru tau. Itu memang design dia sama macam dalam siri dia. So boleh lah nak konakan dia macam ni. Konakan dia. Tak kona pun. Aku tak pernah terfikir yang aku akan collect benda ni. Kalau kau nampak, aku rasa kuning ni paling lawa lah. Yang best lah nak main sebab kalau kat belakang ni, belakang dia ada kaki tau. Ada stand belakang dia ni. Sebab stand tak patah. Aku tengok kalau ada orang lain jual kan, stand dia ni mesti patah. Tak tahu apa hal lah. Dia punya, aku rasa nama dia scope lah kot. Sebab ni scope belakang dia kan. Boleh pusing lah scope. Tak boleh. Bisa patah kan. Tapi boleh panjang lah. Boleh adjust panjang macam ni. Dia limit dia sampai ni je. Dia punya depan ni pun boleh adjust. Yang banyak gila pasir ni. Memang dia angkut pasir kan. Item ni tahun 2008. Yang lain-lain tahun 2008 juga ke. Nanti kena cuci lah, berpasir kan. Tayar dia pun sangkut kan ni. Start tayar dia. Start dengan pasir ke apa. Tak boleh gerak. Tayar tak boleh gerak langsung kan. Tak boleh gerak langsung tayar dia. Tayar belakang pun macam tu je gerak. Sudah. Tengok. Pasir mat. Berpasir. Macam mana ni? Penat aku vacuum bilik tadi. Lepas tu yang warna maroon ni aku macam tak berapa nak nampak sangat lah dia. Dia macam mana sebenarnya? Ada macam tu. Tapi tadi depan ni sangkut. Tak apa nak cun. Tapi tak apalah, nak display memang cantik lah. Mata dia pun sama juga. Pun jenis yang mata gerak-gerak tu. Nampak tu. Okey lah buat ramai kan. Favorite character ni nama dia Lofty. Nampak? Berbunyi mat. Wish. Dia macam. Wih. Kiri kanan boleh. Susah lah pakai mic wire ni. Aduh. Nice lah. Muka dia sama babe. Sama macam ni Siri. Mata dia cat juga. Tapi mata dia pandang kiri lah. Mulut dia comel gila. Mulut dia kalau boleh cabut kan. Tak boleh. Sebab mulut dia kalau dalam Siri kan, dia senyum macam ni. Lepas tu mulut dia kadang jadi bentuk macam zigzag. Kadang mulut dia macam murung mulut ke bawah kan. Bibir dia macam angkat macam kayu-kayu balak. Sekejap. Boleh je bagi panjang. Panjang tu je lah, ingat panjang sangat. Macam tu. Dan angkat kayu-kayu balak dalam Siri. Barang-barang berat lah. Kalau yang lain semua macam angkut pasir, ratakan tanah, macam Rolly warna hijau kan. Aku dah faham. Sebab dia paling kuat. Dia paling kuat tapi dia angkat barang-barang berat. Faham tak? Dia paling kuat angkat barang-barang berat. Tapi mood dia macam, karakter dia macam lembut sikit. Macam lemah. Karakter macam lemah tapi dia angkat barang-barang berat. Faham tak? Faham? Tak faham sudah. Kalau ia pun nak post, lap lah dulu kalau tak nak basuh. Aduh, rajin sangat lah korang. Ni seller lain sebab tu kotak lain.
Tan tan tara. Apakah ini? Apakah ini? Comel gila. Wih, boleh gerak-gerak jugalah. Aku ingatkan dia keras kejong macam tu je. Kotak ni buat apa? Kejap. Kita jangan buka lagi yang itu. Kita buka ini. Inilah dia. Hahaha. Wih, karakter ni kalau tak ada tak lengkap weh. Memanglah banyak yang tak lengkap, tapi dia ni penting sebab karakter dia banyak bercakap kan. Banyak dialog. Cantik, mata nasib baik tak. Nasib baiklah mata dia tak terkopik yang biji mata dia yang warna hitam tu. Tak terkopik. Nice, besar gila weh. Aku ingat kecil je. Sebab dalam cerita, kalau dalam siri, dia kecil je. Kalau dalam cerita yang warna oren ni, oren ni nama dia apa tadi? Dizzy je nama dia. Warna kuning ni, warna oren ni sepatutnya dia kecil je. Dia kalau kat sebelah warna kuning ni, dia kecil je. Faham tak? Dia kecil ni. Faham tak? Dia kecil. Sebelah ni kalau aku tak silap aku lah, dalam tak tengok cerita ni. Dia kecil je. Kan? Dia nak bancu simen. Tapi besar gila. Wih, nice weh. Sekejap kedap Terpecik-pecik dia aku. Boleh pusing-pusing macam ni. Wih, tak menyesal weh beli. Lupa nak buka pula. Ni apa benda pula? Ni cerita apa ni? Dan yang terakhir yang betul-betul pelengkap untuk aku punya collection kali ni, Bob the Builder. Weh, nice weh. Muka dia sama weh macam dalam siri. Dalam cerita ni kan, tajuk dia Bob the Builder, tapi aku rasa karakter-karakter ni orang minat. Ada ke orang minat Bob ni? Kalau tak ada Bob ni, weh, saiz dia pun accurate lah. Tengok saiz dia. Ngam kan? Ni kucing dia besar. Kucing ni apa nama? Ada nama kucing ni lah. Saiz dia memang accurate weh. Bawa betul yang warna oren besar sangat. Macam dalam siri tu kan, dia pegang ni. Dia bergayut. Dalam cerita ni kan, dia punya kenderaan ni semua ni, Bob kan tak boleh masuk tau. Yang dia punya macam motor dia tu je yang dia muat. Yang lain-lain semua tak boleh masuk. Sama macam dalam macam mainan ni jugalah. Dia pegang kat tepi je. Dia pegang kat tepi, dia bergayut macam tu lah. Dekat situ. Bob the Builder. Okay, itu je lah review aku untuk kali ni.